Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata orang, tak kenal maka tak cinta. Jadi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Nabil Haraf bin Hanif. Saya berumur 12 tahun. Saya belajar di Sekolah Kebangsaan Pelagat yang terletak di Besut, Terengganu. Kod di sekolah saya ialah TBA Sifar 77. Manakala hobi saya pula ialah membaca buku dan menonton televisyen. Dalam video ini, saya berasa amat teruja untuk kongsikan sebuah novel yang amat menyentuh hati dan penuh pengajaran, iaitu novel yang bertajuk Aku Berdosa. Novel ini mempunyai isi-isi yang menarik. Jadi, ayo kita dengarkan. Buku ini adalah hasil karya dua orang penulis wanita yang bernama Syasha Ali dan Rashila Nur Ain. Buku setebal 116 halaman bercetak ini mempunyai 10 bab dan diterbitkan pada 2017 oleh Blend Book Sendirian Berhad. Buku yang menarik ini mengisahkan tentang perjalanan hidup seorang remaja yang bernama Qadri yang baru sahaja berumur 12 tahun tetapi telah terlibat dalam dunia jenayah yang akibat daripada pengaruh perasaan dan keputusan yang tidak bijak. Melalui surat yang ditulis kepada neneknya, Nek Mak, Qadri menceritakan pengalaman yang penuh penyesalan dan keinginannya untuk berubah. Cerita ini bermula dengan Qadri yang hidup dalam keadaan serba kekurangan. Akibat terlalu mengikut perasaan, dia telah terlibat dalam satu kemalangan yang telah mengubah hidupnya. Dia juga telah terlibat dalam satu jenayah pembunuhan yang telah menjerat dirinya. Melalui surat yang ditulis olehnya, Qadri menceritakan pengalaman yang penuh penyesalan dan keinginannya untuk berubah. Dia berharap agar Tuhan mengampuni dosanya dan memberi peluang kedua buatnya untuk memperbaiki diri seterusnya menjadi manusia yang lebih baik. Novel ini mengetengahkan tema penyesalan, pengampunan dan proses pembelajaran daripada kesilapan yang mengingatkan kita bahawa setiap tindakan pasti ada akibatnya. Melalui surat yang ditulis, Qadri pembaca dapat merasai konflik batin yang dialami oleh remaja yang terperangkap dalam kesilapan dan keinginan untuk berubah. Gaya bahasa yang digunakan mudah difahami dan sesuai dibaca oleh semua lapisan umur. Kawan-kawan, apabila salah langkah, bertaubatlah kerana Allah itu Maha Pengampun. Apabila bersedih, jangan lama-lama. Teruskan melangkah ke hadapan, jangan lagi memandang ke belakang. Paling penting, sentiasalah ingatlah insan-insan tersayang kerana doa-doa mereka lah yang membuat hidup kita akhirnya tenteram. Aku berdosa. Sekian, terima kasih.